Semua orang aware dengan kes tikam budak sekolah menengah baru-baru ni. Tapi, pernah tak kita terfikir siapa yang gagal sebenarnya bila kes macam ni jadi? Berdasarkan laporan media, suspek juga dikatakan pernah mengalami masalah kesihatan mental dan dipercayai pernah jadi mangsa buli. Dekat sinilah semua orang start berpecah. Ada yang kesian dengan masa tikaman, tapi ada juga yang mula persoalkan kalau betul suspek pernah kena buli. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab? Berapa ramai yang nampak orang kena ejek dalam kelas tapi anggap semua tu gurauan kanak-kanak je? Berapa ramai yang pernah kena body shaming, kena pulau, kena hina tapi diam je sebab tak nak masuk campur? Bila jadi kes macam ni, terus ramai orang teringat dengan kes Zara Khairina yang lepas. Dalam satu kes, kita bersimpati dengan mangsa buli. Dalam satu lagi kes pula, kita tengok seorang pelajar yang didakwa pernah dibuli, akhirnya bertindak menjadi jenayah yang tak boleh diterima. Dua-dua kes ni memang berbeza, tapi satu persamaan yang kita tak boleh abaikan, iaitu isu buli masih wujud. Mangsa tikaman tetap mangsa, tapi mangsa buli juga mangsa. Apa sebenarnya keadilan untuk mangsa buli? Cukup ke kalau sekadar minta maaf? Patut ke pembuli dikenakan tindakan yang lebih tegas? Apa pendapat korang? Patut ke isu buli kat sekolah dipandang sebagai masalah disiplin biasa ke macam mana?